Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar menjadikan seorang Muslim, manusia itu sedar bahawa Allah mengurniakan kepadanya akal untuk membezakan antara baik dan buruk. Juga menimbangkan sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang membawa mudarat kepadanya daripada sifat seperti kebenaran dan penipuan, keadilan dan kezaliman. Juga sedar bahawa Allah memberi kebebasan untuk memilih dan kemampuan untuk melakukan pilihan. Maknanya dengan kita beriman pada qada dan qadar, kita akan mengetahui mana benar, mana salah, mana tak betul, mana yang betul. Dan Allah Ta'ala memberi kepada kita pilihan. Wa hadainahun najdain, kami beri kamu dua jalan. Jalan kebenaran, jalan kesesatan. Jalan fujuraha wa taqwaha, jalan fujur, jalan yang sesat, wa taqwaha, jalan ketakwaan. Ini masjid, ini kelab malam. Kau pergi masjid ke kelab malam? Maknanya diberikan pilihan. Dan ingat, setiap pilihan, setiap usaha ikhtiar yang kita beri, pasti diberi balasan. Jadi Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Engkau buat ini, engkau dapat ini. Contohnya begini. Allah Ta'ala tunjuk depan mata kita. Maka qada dan qadar memberi pilihan. Sebab kita tak tahu yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, melainkan kita tahu setelah berlaku perkara yang berlaku ditetapkan tadi. Allah Ta'ala telah rancang untuk kita, tapi kita tidak tahu apa yang dirancang untuk kita. Maka diberikan usaha, pilihan, berusaha, diberikan kita ini otak, akal, supaya berfikir, berusaha menghindarkan. Kalau kau merempik pergi jalan raya, pergi melumba haram sebagainya, maka kita berfikir, walaupun dia mati di atas rempitnya, lumba di jalan raya, takkan kita nak berjalan. Ni takdir Ustaz. Bukan takdir. Dia yang telah berusaha, yang memilih, berikhtiar. Dia tak berfikir merempit tu bahaya, buang break dan sebagainya itu bahaya, tapi dia buat juga. Dia tak berfikir. Jadi Allah Ta'ala suruh kita berfikir. Apabila kita beriman dengan qada dan qadar, supaya kita berfikir, supaya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Walaupun ketetapan itu kita tidak tahu Allah Ta'ala sediakan untuk kita, tetapi kita diperintahkan untuk berusaha.